Dan ulang balik. Berdiri, rokok, sujud, antara dua sujud. 4 position, betul? Adapun ibadah haji berada di tempat yang berlainan dengan aktiviti yang berlainan. Sekali lagi, ibadah solat posisi badan yang berubah. Berdiri, rokok, sujud, dan duduk antara dua sujud. Itu selesai satu round. Ulang yang tu. Ibadah haji berada di tempat yang berbeza untuk aktiviti yang berbeza. Bermula dengan di Padang Arafah. Apa aktiviti dia? Refleksi. Berada di Padang Arafah, refleksi. Tempat yang pertama Arafah. Selesai Arafah, pergi ke mana? Muzdalifah. Bila? Lepas maghrib. Lepas maghrib, berada di Muzdalifah. Kemudian, bergerak ke Mina. Berapa tempat dah? 3 tempat. So, masuk dalam chat. Beza solat dengan ibadah haji. Ibadah solat, posisi yang berbeza. Ibadah haji, tempat yang berbeza, aktiviti tertentu. And not only that, macam mana Coach? Beza antara solat dengan ibadah haji. Solat pada posisi yang berbeza. Posisi yang berbeza. Posisi badan, posisi kita kan, position kita berdiri, rokok, sujud kan. Solat posisinya yang berbeza. Haji tempat yang berbeza untuk aktiviti tertentu. Nampak tak? Senang faham kan macam ni kan? Senang faham macam ni. So, Poni kata beza ibadah solat dengan ibadah haji. Solat pertukaran rukun. Okey, ibadah haji tempat berbeza, termasuk rukun lah tu. Sesuai rukun haji untuk aktiviti tertentu. Okey, very good. Okey, di manakah tempatnya untuk haji? 1 Arafah, 2 Muzdalifah, 3 Mina, 4 Mekah. 4 tempat. Kalau posisi solat, berdiri ataupun kiam, rokok 2, sujud 3, duduk antara 2 sujud 4. 4 posisi. Adapun haji, berdiri, berada di Arafah, berada di Muzdalifah, berada di Mina, dan berada di Mekah. Nampak? Bagus, Nuria dah tulis. So, Kurjani pun dah tulis. Posisi yang berbeza, haji tempat yang berbeza, aktiviti itu. Cantik. Mudah faham kan? Arafah buat apa? Arafah refleksi. Kan? Reflection. Arafah, wukuf, dipanggil wukuf. Wukuf di Arafah. Lepas tu, daripada Arafah nak menuju ke Mina, kita singgah di Muzdalifah dulu. Apa nak buat di Mina? Ibadah melontar di Mina. Kemudian daripada Mina, 4 hari di Mina. 10, 11, 12, 13. Di Mina 4 hari. Buat dalam bracket. Mina 4 hari. 10, 11, 12, 13. Lepas tu, Mekah. Selesai di Mina, pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah buat apa? Tawaf dan sa'i. Tawaf dan sa'i. So, Jian boleh faham sekarang? Nampak tak? Simple, senang, mudah faham. Sepatutnya kan? Tapi tak macam manalah kita dicampur gaul detail apa benda, akhirnya pun pening jadinya.
Dia ambil structure, content, konteks. Dia ni senang, boleh faham. Kita nak cerita pun boleh cerita dah sekarang. Betul tak, Azhar? Betul, Coach. Kalau saya pengalaman saya, khusus haji tu berbulan tu. Kita pusi, tak tahu mereka pangkat. Ini cara kurs bagi ni, dah tahu lah ni. 10 minit selesai. Masya Allah, memang selesai. Open senang kurs tu. Saya rasa kalau kurs buat ni, satu sesi sama dengan dia orang buat 8 bulan. Boleh jadi. Oi. Tengok 10 minit. 10 minit kita ni kan dah faham dah. Pengalaman saya duduk kursus tu, tak boleh ingat. Betul sana sini kan. Tak boleh ingat. Ni cara kau cerita ni dah. Allah senang lah. Senangnya sebenarnya. Tapi tak macam mana orang buat ni. Saya kata, sebab saya pun tahu siklus haji. Pergi semua ni saya kata, mana nak bagi mudah. Alright, very good. Ni dapat pemula ni kalau cerita ni, dah boleh ingat ni. Ni 8 bulan. Khusus haji tu panjang tau. Dia panjang dengan buku lagi. Setiap minggu sikit saya tengok. Sampai akhir pun saya tengok ada yang pening lagi kata. Apa kesian lah. Sampai pening. Tak tahu mereka. Tak boleh. Jadi buat ibadah kena faham. Kena faham. Jadi bila tahu struktur besar dia, yang kecil tu kita sambunglah, senang. Masalahnya tak dapat struktur. Strukturnya kena ada konten dan konteks. Bila ada konten konteks, tengok macam mana dia punya tu. Sekarang kontennya apa? Konten itu. Konten ibadah, pergerakan. Kalau solat, posisi yang berbeza. Berdiri, rokok, sujud. Ini dipanggil apa? Rukun fi'li, perbuatan. Jadi tergabung kepada rukun fi'li tadi apa? Rukun qauli. Ada sebutannya, ada bacaannya. Dan terkait kepada rukun fi'li qauli tadi, rukun qalbi. Sebab manusia terdiri daripada diri jasmani dan diri rohani. Bila diri rohani tadi, maka adanya rukun qalbi. Selesai bab solat. Maknanya kena ada 3 rukun berjalan dengan baik. Yang jasmaninya, ada perbuatannya. Yang sebutnya ada, yang hatinya ada. Berjalan 3 tu, itulah menyatakan apa dia? Menyatakan kehambaan. Itulah the gist ataupun intipati kepada solat. Menyatakan aku ni hamba-Mu ya Allah. Perbuatannya, sebutannya sama dengan hatinya. Fokus di situ. Jadi objektif solat untuk ingat Allah. Terkait kepada apa? Rukun ihsan. Apa ada rukun ihsan? Kita menyadari Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Allah dengar apa yang kita sebut. Allah lihat apa yang sedang kita lakukan. Jadi bila kita solat dengan memahami si Allah yang begitu, itu rukun ihsan. Cantiklah solatnya. Jadi kalau kita solat dengan tak faham rukun ihsan, maka apa yang berlaku pada solat kita? Kita melilau pergi sana sini. Tapi kalau kita faham solat itu adalah Allah sedang memperhatikan kita sedang solat. Allah tahu kita solat. Allah dengar apa yang kita baca. Macam mana solat kita? Tak adalah duduk melilau ke sana sini kan. Right? Dalam bab haji pun sama applicationnya. Satu buat haji itu di wukuf di Arafah contohnya. Dengan mengetahui yang Allah tu tahu, Allah dengar, Allah lihat. So apa nak buat waktu tu? Itulah berlakunya refleksi diri. Wukuf kan.
Kemudian bila pergi, lepas selesai di Arafah, kita nak pergi ke Mina. Along the way ke Mina, lalu Muzdalifah, mabit di situ sekejap. Nak buat apa? Kutip batu di Muzdalifah. Lalu je. Lalu Muzdalifah, kutip batu, pergilah ke Mina. Berapa lama di Mina? 4 hari di Mina. 10, 11, 12, 13. Jadi 4 hari di Mina itu dipanggillah hari Tashrik. Hari Tashrik. Apa nak buat itu? Apa yang dilakukan adalah melontar. Lontar ke mana? Lontar buang sifat buruk diri. Kan dah buat refleksi di Arafah, kan? Bila dah buat refleksi, sekarang ada satu action nak buat. Apa action dia? Nak buang sifat buruk, kan? Setan. Sebab apa? Nabi Ibrahim ambil ibrah dari cara Nabi Ibrahim sewaktu dia nak melaksanakan tugas arahan Allah Ta'ala untuk sembelih Nabi Ismail, syaitan ganggu along the way. Kan? Jadi, nak buang syaitan tu dibuat dengan apa dia? Melontar. Lontar berapa biji batu dah, Syu? Satu jamrah 7. Kejap coach. Kejap, tak ingatlah tanda kat mana. Ada itu. Ni waktu MBC dia yang jawab. MBC dia yang jawab. Itulah, lupa coach. Kejap tu. Berapa biji Pak Nik? Ada 3 jamrah. Ada 3. Yalah, memang 3 jamrah. Berapa biji total? 21. Tak, bukan 21 rasanya. Sudah. Berapa biji? Berapa Pak Nik? Masuk dalam chat. Masuk dalam chat. Balon je, teka je. Berapa biji? Mazia? 70 coach. Pak Nik kata 21. Jihan kata berapa? 70 coach. Dah jumpa dah. 70. That's right. 70 biji batu. Hari pertama 7 biji sahaja. 10 Zulhijjah. Hari kedua 3 jamrah. 3 jamrah 7 kali 3 21. Hari ketiga sama juga 21. Hari keempat pun 21. 21, 21, 21 campur 7 keluarlah 70. Right? 70. Jangan dapat. 7 campur 21 campur 21 campur 21. Jadi itu yang complete. Jadi orang buat nafar awal sayanglah. Nafar awal maksudnya berapa? Dia buat hanya 3 hari. Hari keempat dia tak buat. Nafar awal. Rugilah. Buatlah cantik ibadah haji kan. Tak perlu buat nafar awal. Jangan. Tak pasal-pasal. Buat cantik-cantik. Complete dah lah haji sekali je. Selesai melontar, dia pun pergilah ke Mekah untuk tawaf dan sa'i. Tawaf 7 keliling, sa'i 7 kali ulang-alik. So all in all, kerja haji berapa hari sebenarnya? All in all, kerja haji sebenarnya berapa hari? 5 ke 7 hari kot. 5 hingga 7 hari. Itu cerita dia. Tapi kita yang jadi 40 hari ni pasal apa, Jihan? Umrah. Umrah. Okey. Tambahan kepada cerita 4 hari tadi tu. Azhar, tengok tambahan kepada 4 hari. Yang penting dapat cerita 4 hari itu dulu. Kan? Maka kena ingat, dia ada, kalau kat universiti kita ada paper major, paper minor.
Betul tak? Kita nak dapat degree kat universiti, kita ada paper major, paper minor. Majornya dulu dilengkapi dengan minor. Betul kan? Major, minor. So sama juga dengan ibadah haji. Dia ada yang major yang 4 hari ini dan ada yang minornya. Yang minornya buat umroh. Yang minornya buat umroh. Maka umroh boleh dilakukan sebelum 9 Zulhijjah. Umroh juga boleh dilakukan setelah selesai 4 hari tadi. 5 hari itu haji. Dan umroh juga boleh dilakukan sama dengan yang 4 hari itu. 3. Sebelum yang minor kan? Minor dulu baru major. Major dulu baru minor. Ataupun major and minor combine. Maka di situlah datangnya 3 jenis haji. Haji tamattu', haji ifrad dengan haji qiran. Azhar kan? Betul kan? Oh ni boleh faham? Haji ifrad dia buat haji dulu baru dia buat umrah wajib. Dia buat major baru ada minor. Haji tamattu' dia buat yang minor dulu baru buat yang major. Mana buat umrah dulu baru buat haji. Itu dipanggil haji tamattu'. Ifrad yang major dulu baru buat minor. Kalau yang tamattu' minor dulu baru buat yang major. Dan boleh juga combine major and minor together. Itu dipanggil haji qiran. 3 jenis haji. Dan umrah ini yang minor tadi dipanggil umrah wajib. Maksudnya kita ada umrah wajib dan ada kerja haji. Nah, bila ada umrah wajib, maka ada umrah sunat. Yang kita semua duk pergi apa semua ni sepanjang tahun ni, bulan Disember lah apa semua ni dipanggil umrah sunat. Jadi umrah sunat boleh buat sepanjang tahun sebab itu konteks masanya lain. Adapun haji konteks masanya 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. So sekarang macam mana skor kita? Skor untuk nak mencerita ibadah haji. Berapa skor kita sekarang? Boleh masuk masing-masing. Oh bagus. Dan Nureha. Major minor, haji ifrad, minor major, tamattu', major campur ni, haji qiran. Wah, pandai. Nureha dah tahu. Oh ni dah terus naik 9. Tadi 4.5. Wah, tahniah. Jihan berapa skor, Jihan? Jihan dah 8. Apa yang sangkut lagi Jihan ni? Hey. Coach nak tanya, Ah, apa ni, tadi bila kata tempoh haji tu 5 hingga 7 hari. Saya nak fahamkan, maksudnya kalau di Arafah kita wukuf pada 9 Zulhijjah. Lepas baik. tu Muzdalifah tu selepas pada wukuf kan? Dia punya Betul. perjalanan. Okay. Betul. Tu bukan semalaman kan? Dia bukan sekira satu Lepas hari. maghrib pergi. Lepas maghrib lalu. Lalu situ ya. Okey, lepas tu untuk di Mina Melontar tu 4 hari. Situ dah jadi total 5 hari. Jadi untuk 10, 2 hari tu untuk 10, tawaf dengan 11, sa'i. 12, 13. 10, 11, 12, 13 tu untuk melontar. Jadi 5 hari dekat situ. Betul. Kalau jadi 27 hari tu maksudnya bila sampai di Mekah tu untuk tawaf dengan sa'i. Ya. Yang mencukur tu Ada bila yang cepat, ada ambil masa sikit. kalau yang Apa dia? mencukur dia ada kena cukur kan bila haji. Cukur tu bila dah selesai 2, 3 rukun.
Oh, okey. Maksudnya tempoh 10 hari 10 Zulhijjah dah boleh bercukur dah. Dah boleh tahlul. Dipanggil oh, tahlul awal. okey. Tahlul awal. Keluar daripada ihram dah. Tu dah detail of it lah. Tempoh Hmm. tempoh untuk tu tak boleh lebih pada 7 hari lah, Coach? Untuk tawaf dengan sa'i? Boleh. 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 Untuk Boleh. biasa. Balik daripada Mina. Balik Betul. daripada Mina. You nak tunggu bila dah free dekat Mekah agak lengang baru nak pergi tawaf. Boleh. Tak ada masalah. Maksudnya tak terikat lah Ah, untuk yang tak. jelas, Coach. Terima kasih, Coach. So Maziah skor dah 9. Azhar macam mana skor 7 lagi ni Azhar ni? Sangkut tang mana lagi? Sebab nak kena ulang kaji sikit sebab nak kena tengok balik yang tak kaji. Jadi bila ulang kaji tu tadi dia akan jadi 10 Saya bagi structure ni. Dia detail of it. Dalam cerita. Dia gini ya. Dia ada tengahnya. Dia punya core dia. Lepas tu ada yang luar dia. Ada luar dia. Masalah dengan kita pergi kursus haji ni. Dia gabung semua. Campur aduk. Jadi setengah orang dapat. Setengah orang tak dapat. The way saya bawa malam ni. Rasa dalam setengah jam tak sampai. You dah boleh faham cerita dah. Dah boleh cerita dah. So, yeah, that's right. Soalan. Sila. Tadi kan Syul tanya, maksudnya kalaulah lepas je ibadah melontar di Mina tu, kita melambatkan lagi nak balik ke Mekah. Maksudnya Baik. kita still lagi dalam ihram tu kan? Tak, hari ke-10, 10 ni tak apa. Baik, dia ada beberapa perkara. Ini yang second layer ni, second layer. Second layer adalah nak pergi ke wukuf tu kita kena pakai ihram. Nak wukuf nak bagi sama semua ni pakai ihram. So bila boleh keluar ihram? Bila dah selesai 2 rukun. Keluarlah daripada ihram. Apa dia? Bila kita dah selesai melontar hari pertama. Lontar pada 10 Zulhijjah. Melontar pada 10 Zulhijjah dah boleh keluar ihram. Macam mana cara keluar ihram? Dengan gunting tahlul, dipanggil tahlul awal, gunting rambut. Boleh pakai biasa dah. Tak perlu pakai ihram lagi. Nampak tak? You faham structure dia dulu, kemudian detail-detail datang kemudian. Bagus kau ni. Yang pakai ihramnya sewaktu di mana? Wukuf di Arafah dengan melontar hari pertama. Selesai dah. Boleh keluar pada ihram dah. Selesai 2 rukun. Macam umrah, kita keluar daripada ni, miqat, kan? Pakai ihram. Nak masuk, kita tawaf, kita sa'i. 2 rukun selesai, kita pun gunting rambut, tahlul. Kan? Keluarlah daripada ihram. Adapun haji, wukuf pakai ihram, melontar hari pertama pakai ihram, selesai yang tu, dah keluar daripada ihram dah. Boleh clear point ni nampak? Very good. We are expanding nicely. Maziah, berapa skor Maziah sekarang? 9 dah. Oh, dia. So, boleh Maziah ceritakan? Kita test Maziah. Tolong ceritakan ibadah haji kepada kami. Assalamualaikum, Coach. Dengar tak, Coach? Saya terputus-putus suara Coach. Lain saya, Coach. Okey. Okey. So boleh Maziah cerita tak kalau line tak clear, tak payah. Coach dengar saya. Dengar suara saya kan? Dengar, kita semua dengar. Azhar boleh dengar kan? Foni dengar kan? Saya je putus-putus. Saya Dengar. sikit. Dengar? Okey. Pada haji ni dia konten dia ada 4 lah. Bagaimana yang aku cerita tadi, ibadah haji ni dia berada
di tempat yang berlainan, ibadah yang berlainan. Pertama Bagus. pada Arafah tu Oh, lain Maziah. Lain Maziah ada problem. Tak apa Maziah. Kita switch orang lain. Tak apa Maziah punya line sangkut tu. dengan bahasa wukuf, iaitu refleksi. Kenapa boleh dengar tak Maziah? Sangkut lah. Kan? Hilang lah Maziah pun. Tak ada dah. Keluar dah. Okey, beres. So, boleh Jihan cerita? Yang lain teman-teman nanti. Silakan Jihan. Saya cuba bismillah. Okey, yang tadi coach ada terangkan tentang haji, ingat 4 konten ni. Yang pertama Arafah. Arafah ni refleksi dirilah dekat wukuf di Arafah. Lepas tu yang kedua Musdalifah, dia mabit kutip batu dekat situ. Yang ketiga minum selama 4 hari pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, hari tasyrik. Kat situ melontar jamrah. Tadi coach ada bagi tahu ada 4 lah, maksudnya 4 hari. Hari yang pertama 7 batu, hari kedua sampai ke 4 21 batu, total 70 batu. Dan akhir sekali ke Mekah melakukan sa'i dan tawaf dan sa'i. Bagus. Selesai lah solat kita. Alhamdulillah. Selesai dia. Selesai dah boleh jadi mutawif lah tu. Alright. Macam mana? Apa rasa Jan? Boleh cerita macam tu? Kalau rasa macam simpelnya. Kalau tengok buku macam tengok buku kan macam pasal haji macam panjangnya macam macam tu. Kita nak sebab dia campur aduk. Betul. Kita ambil tu punya gist dia. Nanti adalah dia punya tambahan-tambahan tu tak apalah sebab kita dah faham dia punya main. Bila faham dah dia punya main, yang nambah-nambah tu sebagai ni je lah. Aksesoris je. Aksesoris. Poni okey, Poni? Bagus. Alright. So, sekarang soalan dia. Kalau di Mekah, di Mina, mereka melakukan ibadah melontar. So macam mana dengan seluruh dunia umat Islam lain buat apa? Kalau melontar tadi terkait kepada ibadah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim merujuk kepada gangguan syaitan kan dalam melaksanakan tugas. So yang seluruh dunia buat apa? Yang seluruh dunia buat apa? Korban. Bila korban tu apa yang dibuat? Macam mana aktiviti korban tu? Bila Sembelih korban mengikut bahagian. Bila Ponik buat korban, apa nak kata korban tu, apa aktiviti yang dilakukan? Coach, berniat tu. Berniat akan. Okey, yang dikatakan korban-korban ni buat apa? Korban ni Coach, buang nafsu kepada materi Coach. Penyembelihan, sembelih. Penyembelihan. Sembelih. Betul tak sembelih? Sembelih apa? Sembelih binatang. Jadi bila kata sembelih binatang, manusia ini, ingat tak saya katakan, kita ada jasmani. Kita ada rohani. Rohani pula ada apa? Roh insani, roh hewani. Jadi waktu kota korban, kita sembelih apa? Sembelih haiwan. Jadi sebenarnya apa yang sedang dilakukan? Menyembelih sifat haiwan dalam kita semua. Apakah bentuk haiwan yang ada dalam diri? Apa bentuk haiwan yang ada dalam diri? Binatang apa yang ada dalam diri? Nafsu Coach.
binatang apa ada dalam diri kita agak-agak? Ada macam-macam. Ada anjing, ada babi, ada ular, ada tikus, ada serigala, ada apa lagi? Imam Ghazali dah senaraikan. Banyak jenis. Dan inilah yang dilihat oleh mereka yang Allah Ta'ala buka. Bila Allah Ta'ala buka, dia tengok manusia tadi, dia nampak kepala-kepala babi, kepala anjing, kepala ular, kepala harimau, kepala apa lagi, tikus, macam-macam. Right? Jadi yang dilakukan oleh seluruh umat manusia Islam di seluruh dunia adalah menyembelih binatang. Itu sebenarnya cerita apa? Nak sembelih sifat haiwan dalam diri kita. Yang nyata semua ada apa? Sifat babi dan anjing. Apa sifat babi? Tamak. Nak makan, memang kita ada sifat babi semua. Sifat anjingnya apa? Nak terkam, marah ke orang. Itu sifat anjing. Apa lagi? Sifat ular. Sifat binatang semua ni. Keldai. Ada dulu dalam MBC saya ceritakan bagaimana yang Imam Ghazali sebut binatang-binatang ini yang merujuk kepada sifat-sifat manusia. Sifat apa? Binatang itu ada pada manusia. Sebab asasnya kita ini terdiri daripada apa dia? Yang kita sebut jasmani dan rohani kan. Roh hewani, roh insani. Jadi roh insani itu berada bersama dengan roh hewani. Dan agama datang untuk nak mengangkat darjat manusia daripada perangai macam haiwan naik kepada supaya jadi apa? Insan. Agama datang untuk nak mengangkat darjat manusia ini, darjat manusia daripada bersifat ataupun level tahap binatang kepada tahap insan. Jadi yang beza insan-insan ni apa special pasal insan? Insan itulah yang mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan insan melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi yang beribadah itu adalah insan. Sedangkan semua manusia ini dalam keadaan haiwan. Apa cerita haiwan? Haiwan, dia tidur, dia makan, dia berkawan, dia bergurau, dia bergaduh. Betul tak? Dia kahwin, dia geng-geng, dia terkam sana, terkam sini. Kita perhati tengok haiwan. Itulah sifatnya dan itulah yang ada pada manusia juga. Dia berkekoh, dia nak kekuasaan, dia jaga teritori dia. Kan? Haiwan pergi mana-mana, dia akan tanda teritori dia. Dia kencing, dia buat teritori dia, buat kajian. Begitu juga manusia nak kepada kawasan dia. Sama semua ada. Tapi yang kawasan kalau orang yang ada akal, lain. Nak kawasan yang tak ada akal, lain. Right. Jadi ini sebenarnya hikmah rahsia besar di sebalik Aidil Adha. Sembelih sifat binatang yang ada di dalam diri kita. Sembelih haiwan. Haiwan di mana? Haiwan ada dalam diri. Right? Jadi kalau di Mekah, di Mina, jumlah yang apa? Selected few, mereka melaksanakan ibadah melontar dan juga korban. Melontar apa? Sebab ada cerita dengan syaitan. Yang kita seluruh dunia ini melaksanakan ibadah korban sembelih. Yang dikatakan korban sembelih. Sembelih apa? Sembelih haiwan. Apa simbolik di sebalik cerita sembelih haiwan? Sembelih sifat kehaiwanan yang ada dalam diri masing-masing. Itu yang sepatutnya.
Dan amalan itu menjadi sunat muakkad. Sunat, ingat tak kita cerita mengenai sunat muakkad, sunat apa tu, sekiranya pada 4 hari itu duit belanja kita kan lebih daripada harga untuk nak membuat sembelihan haiwan, maka menjadi sunat kifayah. Sunat muakkad jatuh pada sunat kifayah. Setiap satu rumah kena ada seorang, at least satu orang yang mengerjakan ibadah korban itu. Kait semua sana nampak ni. Right. Semuanya berfungsi pada apa? Berfokus kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala, menyatakan kehambaan kita. Dan fundamental ini dapatnya dekat mana? Dalam ilmu Tauhid. Ilmu Tauhid bicara mengenai Khalik dan makhluk. Apa itu Khalik? Yang menjadikan, mencipta. Apa itu makhluk? Yang dicipta, yang dijadikan. Jadi bila yang dicipta, yang dijadikan, ada khalik, ada makhluk, maka ada ampunyanya dengan hambanya. Ada Tuhan dan ada hambanya. Baik. Di sini terkait kepada yang kita sebut apa? Satu nama khas, nama khusus. Dia panggil apa? Nama khas tadi. Allah. Nama khasnya Allah. Kan? Jadi kita ni bila Islam baka, kita datang dengan keadaan yang dah ready semua, dan dah ready semua, maka ada yang faham, ada yang tak faham, ada yang tu, ada yang ni, macam-macam jadinya. So, menjadi tuntutan fardu ain kepada setiap mukallaf belajar ilmu fardu ain, iaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Jadi dia punya basicnya adalah mengenal Allah. Daripada mengenal Allah dilaksanakan dengan ilmu fiqh dan kembali kepada dirinya dengan ilmu tasawuf. Itulah tuntutan kepada semua. 3 pusingan tadi. Tauhid, fiqh, tasawuf. Bezalah dia daripada non-Muslim. Bezalah dia daripada yang bersifat sama macam haiwan. Jadi kalau tengok non-Muslim, alright, non-Muslim, terutamanya yang ini, yang tak ada agama, tak ubah macam haiwan. Sama je. Haiwan makan, dia pun makan. Haiwan tidur, dia pun tidur. Kan? Haiwan bergurau, dia pun bergurau. Haiwan ada hierarki. Ada hierarki kan? Ada ketua, ada ni. Ada perbuatan kuasa, ada perbuatan betina. Kan? Biasa yang berebut betina ni di zaman mana? Di zaman mana Pak Nik? Nabi mana Ustaz? Ni aku lupa saya ke ada ni. Kan zaman remaja. Remaja. Sekolah menengah duk berebut perempuan, betul tak? Yang laki-laki berebut perempuan, yang perempuan berebut laki, dan benda tu berterusan sampailah ke alam dewasanya. Ini berlaku dalam mana? Dunia haiwan. Dalam dunia haiwan. Ada ingat satu kes yang bunuh di ni, baru ni, kes bunuh. Kan? 2 laki-laki itu keluar dengan perempuan tu sampai bunuh. Berapa kali tikamannya? 61 tikaman. Ingat tak? Yang kes baru ni, sebelum raya pun ni. Lepas raya saya. Lepas raya hari tu. Sebelum raya. Lepas raya puasa lah. Sebelum raya puasa. Lepas raya puasa. Jadi kalau nak fikir tak masuk akal seorang manusia. Tapi kerana apa? Sifat binatang, sifat haiwan. Sifat haiwan. Right? Sifat haiwan. Jadi ingat ni ceritanya adalah agama datang nak mengangkat manusia daripada sifat haiwan kepada insan. Saya ingat sangat ni Ustaz ni amat cerita ni. Jadi kena faham agama. Kalau tak faham agama, macam level haiwan lah kita.
Walaupun pakai cantik, bawa kereta bagus, ada rumah bagus, office bagus, tapi tak ubah macam haiwan. Basicnya di situ. Alright, sambung. Cerita Allah tadi, semuanya berfokus. Nampak tak dia punya kesinambungan, connection from one to another. Kan? Fardu haji, buat apa benda semua tu berfokus kepada Khalik makhluk. Dan kita semua ni merayakan Aidil Adha terkait kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So ceritanya sekarang, apakah itu yang kita fahami dengan kata kalimah Allah? Apa yang kita boleh faham kalimah Allah? Boleh masuk dalam chat. Apa yang kita faham dari kalimah Allah? Zila, Zila mana ni? Dah gaib. Puan ni ada kawan non-Muslim tak? Coach, ada. Cina ke India? Dua-dua ada, Coach. Kalau kita tanya Cina, awak tahu apa itu Allah? Agaknya dia jawab apa? Tuhan. Dia cakap Tuhan. Jadi kita pun, kalau orang tanya apa itu Allah, kita kata Tuhan juga. Beza tak kita dengan dia? Ada, Coach. Tak ada beza lah. Berat macam ni. Kalau Cina, India yang tidak Islam pun boleh kata Allah itu Tuhan, kita pun Allah itu Tuhan juga. Apa beza dia? Tak ada beza. Jadi kena ada ilmu apa itu maksud Allah. So Syu kata Allah ismu zat, nama khas bagi zat yang wajibal wujud. Alright. Noreha pun dah tulis. Puan Nik pun dah tulis. Jihan. Nama khas bagi zat yang wajibal wujud. Okay, very good. Right. Jadi dah beza dah. Kalau dulu kita pun sebut Allah adalah Tuhan lah juga, kita pun sama lah juga. Berat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, mari sama-sama kita refer kepada apa yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Mengenal Allah melalui Asma'ul Husna. Mengenal Asma'ul Husna dan Allah. Allah ialah nama zat Tuhan yang maha suci yang merangkumi segala sifat-sifat ketuhanan. Ayatnya macam tu. Ini yang ditulis oleh Yusuf Zaki. Zaki, saya kawan anak dia, anak bungsu dia. Saya satu kelas dengan anak dia. Nublan Zaki namanya. Jadi Nublan Zaki dulu. Siapa host ni? Mute Azhar punya. Siapa host? Apa motif tu? Asyik. Baik. Siapa host? Syu. Siapa host? Ada guna tu. Asyik dah. Dia pun tak perasan. Ini peniu tu. Apa host? Bau mute dia. Okey. Jadi Yusuf Zaki, anak bongsu dia nama Nublan Zaki. Saya dengan Nublan Zaki satu kelas. Jadi waktu kecil saya biasa jumpa dengan Pakcik Yusuf Zaki ni. Jadi waktu kita kecil kita tak kenal dia sebenarnya siapa, kenal sebagai figur orang tua. Jadi bila dah dewasa ni, saya tanya sana sini, rupanya Yusuf Zaki ni orang yang ilmuwan. Banyak buku kitab dia tulis Yusuf Zaki. Jadi antaranya adalah
Asmaul Husna ni. Yusuf Zaki tulis. Baik. Dia refer kepada Imam Ghazali punya kitab. So apa yang ditulis? Allah ialah nama zat Tuhan yang maha suci yang merangkumi segala sifat-sifat ketuhanan dan sifat-sifat rububiyah yang tunggal sebagai wujud yang hakiki. Tu dia. Full definitionnya. Boleh dapat tak? Syuk? Tak dapat. Sekali lagi ya. Allah double ni ialah nama zat Tuhan. Nama zat Tuhan. Kita sebut nama khas bagi zat yang kan. Itu satu yang kitab. Yang ini pula nama zat Tuhan yang maha suci yang merangkumi segala sifat-sifat ketuhanan dan sifat-sifat rububiyah yang tunggal sebagai wujud yang hakiki. Ialah Allah, tiada Tuhan selainnya yang hidup abadi, yang berdiri dengan sendirinya. Itu dia definisinya. Berapa poin ada su? Berapa poin tu ada su? Berapa poin tak sempat semua ni coach. Okey, Syu baca. Allah ialah nama zat Tuhan yang maha suci yang merangkumi semua sifat-sifat ketuhanan. Tertinggal masa yang rububiyah, tertinggal Dan sifat-sifat rububiyah dan sifat-sifat rububiyah yang tunggal sebagai wujud yang hakiki. Ialah Allah, tiada Tuhan selainnya yang abadi, yang hidup abadi yang berdiri dengan sendirinya. Tu dia. So nampak tak dia punya expansion dia. Mula-mula nama. Kan? Dan dia jelaskan nama apa? Nama yang maha suci. Yang macam mana? Yang merangkumi segala sifat ketuhanan dan sifat rububiyah yang tunggal sebagai wujud yang hakiki. Perfect. Kan? Ialah Allah, tiada Tuhan selainnya yang hidup abadi, yang berdiri dengan sendirinya. Nanti Syu akan share dalam grup nanti. Kat grup. Nama Allah ini adalah nama-nama yang terbesar di antara sekalian nama-nama yang 99 itu. Yang kita tahu Asmaul Husna ada 99. Kan? Adapun yang 99 itu merujuk kepada perbuatan dan sifat. Yang 99 itu menjelaskan kalimah Allah. Kan? Yang 99 itu menjelaskan, menghuraikan kalimah Allah. Jadi Allah itu satu nama ismu zat yang apa ni tulis dah. Yang Syu dah tulis. Ismu zat, ism nama. Jadi bahasa mudah kitanya lah nama khas bagi zat yang wajibal wujud. Alright, bagus. So kita tengok pula yang satu kitab lagi. Ini yang Imam Ghazali punya. Imam Ghazali punya. Tak nampak nanti saya ambil gambar.
Allah adalah nama bagi zat yang wajib ada, yang menghimpunkan segala sifat-sifat ketuhanan yang menyendiri dengan wujud ada hakiki. Itu simplified version sikit. Nanti saya ambil gambar share dekat grup. Kitab ni kena ada. By the way, masuk dalam chat, siapa ada kitab Asmaul Husna dan siapa nama, okey, Allah, nama zat Tuhan yang maha suci yang merangkumi sifat ketuhanan, sifat rububiyah, tunggal sari wujud hakiki. Dialah Allah, tiada Tuhan selainnya, yang hidup abadi, yang berdiri sendirinya. Okey. Okey. Masuk dalam chat, siapa ada kitab Asmaul Husna kat rumah dia ataupun dalam simpanannya. Azhar ada tak? Ni belum ada. Ada semua Husna memang ada. Yang mana? Ya. Ada yang mana? Baru beli Puan ni. Saya baru beli sifat 20. Sila buku Asmaul Husna. Alright. Dia ada banyak version. Banyak version. Kok mana-mana kena ada lah. Kena mengaji kitab ni. Baik, saya nak baca satu yang penting sangat malam ni. Sebagai pengajian kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama tarik nafas dulu. Nafas. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tajuk dia. Tajuk dia apa? Ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh siapa? Imam Ghazali. Mengenal Asmaul Husna atau nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila sebut kenal itu, direct apa tu translation adalah ma'rifat itu kenal. Kenal. Orang yang kenal Allah dipanggil arif billah. Arif billah. Apa kaitan ni? Dia kaitan kepada ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan utama dijadikan manusia untuk nak beribadah. Maka ditafsirkan ayat ini, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka ya'rifun. Kena kenal Allah. Ya'rifun dengan ta'budun. Dua. Alright? Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka mengenal aku. Itu dia. So berkata Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang artinya bahawa makrifat kita dalam dunia, makrifat kita dalam dunia merupakan modal kita untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga. This is a very, very, very powerful statement. Very, very important knowledge we must have. Apa dia kata? Bahawa makrifat kita dalam dunia merupakan modal kita untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga. Bagaimanapun kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tetapi belum merasakan makrifat kepada Allah, meskipun kita dapat masuk ke dalam syurga, namun tidak akan mampu, tak akan boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ada dua golongan dalam syurga itu yang mereka diberi keistimewaan melihat, dan satu golongan lagi yang tak melihat. Alright? Orang-orang yang boleh melihat Allah hanyalah orang-orang yang telah makrifat kepada Allah di dalam dunia ini. Jadi, kalau kita kesempatan hidup ini tak dapat makrifat,
walaupun rajin beramal apa semua tu gini, ditakdirkan dengan rahmat Allah masuk dalam syurga, belum dapat satu nikmat yang paling penting, nikmat melihat Allah. Sebab apa? Sebab dia tak dapat makrifat atas dunia. Jadi dalam proses makrifat itulah kita masuk daripada pintu perbuatan, pintu sifat, pintu namanya. 3. Kita kenal Shu dengan sebab Shu ada nama. Kalau Shu pagi ni, semua yang ada kita tak ada nama. Robot kita. Tapi beza kita semua ada nama kan. Puan ni ada berapa orang anak Puan ni? 4 Gus. 4. Semua 4 ada nama tak? Ada. Wajib lah. Tak ada nama. Kita bagi apa nama juga? A, B, C, D. Itu nama juga. Kan? Tapi kita bagi nama special lagi. Kan? Semua ada nama. Bukan saja manusia ada nama. Segala peralatan dalam rumah pun ada nama. Jihan. Betul tak? Jihan ada tak satu objek yang kaki dia 4, yang Jihan bersandar atas dia? Bangku. Meja. Nama dia pun ada. Kan? Jadi nama. Penting nama itu. Right? Dan Allah Ta'ala ceritakan nama dia ada banyak. So bila kita kaji, belajar, maka di situlah jalan untuk dapat kenal dia. Bila kenal dalam bahasa lain adalah makrifat. Right. Berbicara tentang makrifat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada beberapa macam yang harus kita fahami atau kenali sebelum kita mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana ulama yang arif billah mengutarakan bahawa untuk kenal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mestinya kita harus terlebih dahulu kenal asma-Nya ataupun nama-namanya. Jadi kita kenal mana-mana orang memperkenalkan diri dia kan. Kita ada program kan? Program apa mula-mula orientation. Apa yang kita cakap? Nama saya sekian sekian sekian. Barulah kita pun cerita saya dari mana. Saya buat apa. Selagi kita tak cerita nama, kan, kita cerita yang lain, orang ngasih lagi misterius. Kau ni siapa ya? Nama kau siapa? Betul tak? Katalah Shu dalam kumpulan. Shu pun cerita, tinggi saya 5 kaki 8. Berat saya sekian-sekian. Saya suka makan ini. Saya pandai betul ni. Itulah saya. Dia tak cerita nama dia Shu. Orang tahu tak ni siapa ni? Soalan pertama orang katanya, awak nama apa ya? Maziah tak payah cerita benda lain. Nama saya Maziah. Saya sihat walafiat. Itulah. Kau nak kenal saya Maziah. Selesai tak? Selesai. Berbeza kalau Shu. Shu dia cerita apa? Tinggi saya sekian, berat saya sekian, saya suka makan apa, hobi saya apa, guna. Apa nama? Saya tak ada nama lah. Hancur. Tapi Maziah, nama saya Maziah. Benda-benda lain kita bincang kemudian, dia kata. Kenal tak Maziah kita? Tahulah ini Maziah. Nampak tak? So itulah yang dikatakan, berbicara tentang makrifat pada Allah, ada beberapa macam dan harus kita fahami atau kenal sebelum kita mengenal itu. Apa dia? Arif billah cakap, kena kenal namanya. Sebab nama itu special. Dengan tahapan mengenal asma' tentunya boleh naik untuk mengenal zat Allah Ta'ala. Jadi seperti yang tahu, 99 nama dalam Asmaul Husna berbicara mengenai apa? Sifatnya Allah Ta'ala, perbuatannya Allah Ta'ala. Dan ada satu kalimah, satu nama, Allah merujuk kepada nama Ismul Zat. Nama yang khas bagi dia. Right? Itu cerita dia. Jadi, apa dia cakap? Kita wajib mengiktikadkan bahawa Allah SWT punya nama
Dan nama Allah SWT sangat banyak. Tidak ada yang tahu dengan sebenarnya selain Allah sendiri. Dan di antara nama yang sangat banyak terbahagi kepada 1, 2, 3, 4. Apa dia? Yang pertama, nama-nama yang hanya diketahui oleh Allah sendiri, yang lain tidak diberitahu. Itu satu grup. Yang kedua, ada yang hanya diketahui oleh Allah dan para nabinya. Special. Dan ada yang hanya diketahui oleh Allah dan para walinya. Dan yang keempat, ada juga yang diketahui oleh umum. Ingat label dia. Hanya Allah saja, satu. Para nabinya saja, para walinya, dan umum. Jadi yang umum kita ni 99 campur 1, 100. Kalau dalam kitab Injil, Taurat, gabung semua, ada 3,000 jadinya total. Dan tapi kita dalam Quran ni ada 199 campur 1. Okey. Macam mana dah 10? Dah pukul 11 ni. Oi, sorry lah lewat start. Dah pukul 11 dah. Wish macam ya Allah banyak yang tak tahu. Jadi kita break kat sini dulu, kan? Dan nanti ada tugasan. Minggu depan kita buat tugasan. Jadi apa yang nak dibuat minggu depan? Minggu ni ada tugasan untuk kita sambung minggu depan. Apa tugasan dia? Tugasannya baca surah Yusuf. Baca surah apa? Surah Yusuf. Dan cari nama-nama Allah dalam surah Yusuf. Boleh faham Jan? Cari nama Allah yang ada dalam surah Yusuf. Boleh? Boleh? Boleh, Coach. Cari. Minggu depan kita akan bincang daripada situ. Apa yang kita jumpa dalam surah Yusuf itu as far as nama Allah is concerned. Senang ke susah nak cari nama Allah dalam surah Yusuf? Syu? Senang ke susah? InsyaAllah Eh? senang. InsyaAllah boleh buat. Boleh buat. Susah, senang, tak tahu lagi. Bila buat baru tahu. Baca dulu insyaAllah jumpa. Allah izin. Baca dulu baru tahu. Alright? So itulah assignmentnya minggu ni untuk kita buat, dan nanti hari Sabtu nanti, next Saturday, kita tengok berapa orang jumpa berapa banyak. Okay, Azhar. Azhar? You okay, Azhar? Azhar dah frozen. Please. Lain tak okey tu Abah tu. Lain tak okey kot. Baik, sebelum kita break pada malam ini, mari kita masukkan dulu apa satu perkara yang kita dapat malam ini. What do you get tonight? Daripada session kita pada malam ini, apa yang satu perkara yang kita dapat? Sila masuk dalam chat. Dalam haji banyak perkara. Tadi kita apa? Structure. Kita dapat structure besar. Azhar punya bateri yang pun habis. Tu yang dapat malam ni. Okey. Anak-anak Syida mana malam ni tak ada? Sabrina? Pak Nik cari Nazar, Pak Nik. Apa jadi pada Nazar?
Cik Nazar kita. So boleh masuk dan chat apa yang satu perkara dapat malam ini. So Jihan kata dia ada dapat 4 benda dalam ibadah haji itu. Syu, setiap perkara ada konten dan konteks yang mudah untuk kita fahami. Contoh beza antara solat ibadah haji. Solat porsi berbeza, haji berbeza tempat dan aktiviti. Very good. Best tak Syu dapat faham macam ni? Dan terbayangkan nanti bila Asmaul Husna ni, tak tahu macam mana coach bawa tu mudah kami nak faham. Syukur ada belajar kan coach. Tapi nak memahami, nak ingat tu, Allah ambil masa coach. Tak apa. InsyaAllah. Mudah cara coach bawa insyaAllah. Hikmah di sebalik Aidil Adha, sembelih sifat-sifat hewan dia dalam diri. That's right. Very good. Dah lama hidup baru kita tahu kan? Kalau tidak raya haji tak pandang pun. Betul tak Mas ya? Jihan? Raya haji tak pandang pun, cuti pun sehari je. Tapi inilah yang lebih besar sebenarnya. Nah, kalau kita tengok setting dia dalam setahun perjalanan kita ini, kan, adanya Ramadan. Sebelum Ramadan, pre-Ramadan, ada Ramadan, post-Ramadan. Kan? Jadi terakhir for the year adalah ibadah haji. And this is to prepare for Muharram. Menyediakan kita untuk masuk Muharram. Muharram apa? Tahun baru. Kan? Bila masuk tahun baru, keadaan yang macam mana? Dah disembelih, fitrahnya dikembalikan waktu bulan Ramadan. Kemudian disembelih sifat haiwannya. Jadi mula tahun baru Muharram dengan orang yang lebih baik. Sifat jiwanya yang lebih baik. Jian kata, betul coach baru faham ada makna. Okay, Nuriha dapat memahami perjalanan ibadah haji, tempat dan aktiviti ibadahnya. Okey. Homework mencari nama Allah surah Yusuf. Maziah, malam ini saya baru faham structure ibadah haji, konteks haji, mudah faham dalam korban yang boleh sifat haiwani ada dalam diri kita. Ya, penting tak tu, Maziah? Penting coach. Penting ke sangat penting? Sangat-sangat penting. Agama datang untuk nak mengangkat derajat manusia dari haiwan kepada insan. Ini macam mana proses nak angkat daripada haiwan kepada insan? Sebab semuanya sebagai haiwan. Rata-rata semuanya bersifat haiwan. Tidur, makan, apa semua ni haiwan itu. Yang insan itulah yang mengerjakan ibadah. Jadi nak jadi orang yang lebih baik, maka dia kena sembelih sifat haiwan dia. Sebab itulah objektif haji apa dia? Menguatkan takwa. Menguatkan takwa. Okay, thank you very much everybody. Alhamdulillah, inilah rezeki kita pada minggu ini. So look forward to get your answer. Berapa orang jumpa nama-nama Allah dalam surah Yusuf. Jadi ada Ar-Rahim, ada macam-macam nama lah ada. Cari tengok. Okay. So kita tutup dengan tasbih kafarah surah Al-Asri dan selawat tasbih kafarah surah Al-Asri. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa